Untuk memahami konflik Rohingya itu dalam konteks di negara kita ataupun di rantau Asia Tenggara ini terutamanya ialah kita perlu balik kepada Convention New York 1951, iaitu undang-undang antarabangsa yang digagaskan yang mendefinisikan apakah makna refugees ataupun pelarian. Maka undang-undang antarabangsa yang dibuat di New York tahun 1951 itu tidak melibatkan Malaysia kerana Malaysia tidak pernah ratify. Jadi bila kita tidak terlibat dalam Convention New York 1951 itu, maka Malaysia tidak berkewajipan untuk memberi perlindungan kepada mana-mana pelarian yang datang kepada negara kita. Itu satu perkara. Mana-mana negara yang lain, terutamanya negara-negara Eropah dan Australia berada di rantau ini, yang mana mereka part of the New York Convention 1951 itu, maka bila ada refugees pergi ke negara mereka, mereka berkewajipan untuk beri perlindungan mengikut perundangan mereka. Itu perkara pertama yang kita kena faham. Jadi dalam konteks Malaysia, bila mana Malaysia tidak secara rasminya memberi perlindungan kepada mana-mana pelarian, itu adalah hak Malaysia dari sudut perundangan antarabangsa. Kerana kita tidak pernah terikat dengan undang-undang antarabangsa berkait dengan pelarian. Itu satu perkara.